Dalam hidup kita, tak semua benda yang kita perlu untuk menang. Kalau apa saja yang kita buat hari ni, contohnya tak menang. Kita dah usaha sebaik mungkin tapi tak menang. So jangan risau sebab konteks menang yang Allah nak tak sama dengan konteks menang yang kita nak. Kenapa kan dalam hidup kita, usaha dah macam-macam tau. Tapi kenapa aku tak dapat lagi kan? Aku ni dah macam-macam strategi dah aku susun. Macam-macam plan dah aku dah tulis. Tapi kenapa sampai hari ni aku tak dapat apa yang aku nak? Sebab mungkin ayat ni nak ajar kita, usaha yang kita ada tu bagus dah. Tapi ada satu part yang kita mungkin lupa sebagai hamba adalah untuk menyerahkan urusan kita kepada Allah. Saya nak share something lah pasal usaha ataupun effort dengan result. Ramai orang dia fokus kepada result menyebabkan dia jadi serabut sebab dia nak result tu dia yang kawal. Contoh. Aku ni dah kahwin 10 tahun. So by right aku dah kena ada 3 orang anak tapi tak dapat lagi 3 orang anak. Dan dia stres. Kenapa dia stres? Sebab dia nak kawal apa? Dia nak kawal result tu. Dia nak result tu ikut cara dia, kehendak dia. Kenapa ya Allah? Aku dah kahwin lama tapi aku tak dapat anak. Sama juga bab doa. Kita doa. Tapi kenapa tak dapat lagi kan apa yang aku doa? Sebab kita lebih fikir result berbanding usaha kita tu. Okay, dalam konteks Nabi Yaakob sebenarnya nak ajar kita satu benda. Dalam hidup kita, tak semua benda yang kita perlu untuk menang. Maksud saya menang tu apa? Maksud saya menang tu adalah tak semua benda yang kita buat, kita akan dapat hasil seperti yang kita nak. Sebab Allah nak bagi tahu pada kita, kemenangan sebenar bukan dekat sini. Kemenangan sebenar ataupun fauzul azim ni, dia ada ketika satu orang manusia dapat melangkahkan kaki masuk ke dalam syurga. Jadi, kalau apa saja yang kita buat hari ni, contohnya tak menang. Kita dah usaha sebaik mungkin tapi tak menang. So jangan risau sebab konteks menang yang Allah nak tak sama dengan konteks menang yang kita nak. Kadang-kadang benda perlu untuk gagal untuk kita dapat yang lebih baik. Masuk penjara, kalah ke menang? Kalah lah. Tapi bukankah itu adalah laluan untuk Nabi Yusuf boleh menang pada peristiwa yang seterusnya? Kena campak dalam telaga, itu kan kalah tu. Itu kan tak menang tu. Tapi disebabkan tak menang itulah, Nabi Yusuf ditempatkan di rumah Al-Aziz, menjadi pembantu kepada tuannya. Jadi, jangan kita rasa bila kita tak dapat sesuatu tu, itu adalah the end of you punya life. Sebenarnya itu adalah proses untuk you dapat better. Sesuatu yang Allah jauhkan tu, sebab Allah tahu, kalau benda tu dekat dengan kau, waktu sekarang, dia akan menjahanamkan kau.